Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Temu bual ini dijalankan bagi tujuan tugasan akademik untuk mengkaji tahap ketegangan, keresahan dan keperluan pengurusan stres dalam kalangan atlet menggunakan soal selidik DAS 21 dan temu bual separuh berstruktur. Perbualan ini akan dirakam bagi tujuan transkripsi dan analisis sahaja. Semua maklumat anda adalah sulit dan identiti anda tidak akan diderahkan. Anda juga bebas untuk tidak menjawab mana-mana soalan atau menghentikan temu bual pada bila-bila masa tanpa sebarang implikasi. Adakah anda bersetuju untuk meneruskan temu bual ini? Ya, saya bersetuju untuk meneruskan temu bual ini. Okey, baik. Terima kasih. Saya akan mulakan rakaman sekarang. Okey, untuk bahagian latar belakang, boleh anda perkenalkan sedikit tentang diri anda, latar belakang sukan dan status anda sebagai pelajar? Okey, saya Muhammad Mirza Hazari bin Mak Asri. Saya berumur 21 tahun dan merupakan seorang atlet kayak lah. Saya sedang mengikuti pengajian diploma di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan masih aktif menjalani latihan pada setiap petang. Untuk pencapaian saya dalam sukan kayak, saya pernah mewakili negeri dalam SUKMA 2022 dan universiti. Sudah berapa lama anda terlibat dalam sukan kayak dan pada tahap kompetitif? Okey, pada mulanya saya mengenali kayak pada usia 9 tahun melalui abang saya kerana beliau juga seorang atlet kayak. Dan pada setiap petang saya akan menemani beliau lah training selepas habis waktu persekolahan. Jadi pada usia saya 12 tahun saya mula bergiat dan aktif dalam sukan kayak dan kini bertanding di peringkat universiti dan negeri. Okey, bagaimana rutin harian atau mingguan anda dari segi latihan dan menjalani kelas? Biasanya latihan dijalankan hampir setiap hari di waktu petang ataupun pagi, terutamanya latihan fizikal dan teknikal di air. Dalam masa yang sama, saya perlu hadir ke kelas menyiapkan tugasan dan menghadapi peperiksaan. Dalam tempoh seminggu yang lepas, apakah perkara paling menyebabkan anda berasa tertekan? Tekanan utama datang daripada latihan yang intensif dan keletihan fizikal, ditambah pula dengan tugasan akademik yang perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Adakah anda merasa kesukaran untuk mengimbangi peranan sebagai atlet dan pelajar diploma? Untuk pendapat saya, ya, sangat mencabarlah. Kadang-kadang selepas latihan yang panjang, saya sudah penat dan sukar untuk fokus pada pembelajaran. Bagaimana pula dengan tekanan daripada jurulatih, pasukan atau jangkaan untuk mengekalkan prestasi sebagai wakil negeri dan universiti? Tekanan itu memang ada, terutamanya bila mewakili negeri. Saya rasa tanggungjawab untuk menunjukkan prestasi yang baik dan tidak mahu mengecewakan jurulatih serta pasukan. Apabila anda mengalami stres, apakah simptom fizikal anda apabila anda mengalami stres, apakah simptom fizikal yang anda rasakan? Okey, untuk mengalami stres ni, badan selalu cepat letih, otot rasa tegang dan kadang-kadang susah tidur walaupun badan penat. Adakah keadaan ini memberi kesan kepada prestasi semasa latihan atau pertandingan? Saya mudah rasa gelisah, cepat risau tentang prestasi dan ada masa rasa hilang motivasi bila terlalu penat.